Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Al-A'ir Salisu Al-Qada'u wa wurudu anwa'ihi wa innama kifayatuhu fi ridha'i bihi wa innama kifayatuhu fi ridha'i bihi wa alaika an tardha bi qada'illahi azza wa jalla wa zalika li amrain. Arid yang ketiga, yaitu qada apabila turun dan anwa, cabang-cabangnya. Dan sesungguhnya mencukup memandai bagi engkau dengan redha dengannya. Maka wajib atas engkau bahawa redha bagi qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian itu dengan sebab dua perkara. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita masuk tajuk baru malam ni, membicarakan tentang qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan awarid yang ketiga. Awarid yang pertama kita bicara panjang dulu pasal rezeki. Kemudian kita bicara tentang perkara-perkara yang menimpa kita sepanjang beribadat kepada Allah. Dengan menjalani jalan tafwid. Kita masuk pula tajuk yang ketiga yang menghalang kita beribadat ni, iaitu berbagai-bagai qada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala Imam Ghazali, Al-A'irus Salisu, bermula arid yang ketiga. Yang pertama pasal rezeki, bertawakul. Yang kedua makhafat, kita tafwid. Ini masuk yang ketiga, iaitu berbagai-bagai qada Allah Ta'ala ke atas kita. Apa itu arid yang ketiga? Al-Qada'u, iaitu qada yang ditimpa oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Al-Qada'u wa wurudu anwa'ihi, qada ketika turun, terkena kepada kita, dan juga anwa', dia punya cabang-cabang dia, jenis-jenis qada. Wa innama kifayatuhu, maka sesungguhnya memadailah dalam berhadapan dengan qada berbagai-bagai qada Allah Ta'ala ini, firridha bihi, dengan kamu redha dengannya, dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Fa'alaika an tardha bi qada'illah azza wa jalla, dan hendaklah kamu redha dengan qada Allah Ta'ala itu, wa zalika li amrain, dan demikian itu kerana dua sebab kenapa kita mesti redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahulu kita kena faham apa itu qada. Kita wajib beriman qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6 kan. Apa qada, apa qadar? Ikut susunnya qadar dulu baru qada. Qadar ni tuan-tuan sekalian, itu makna asalnya atau sukatan, qadar, ratio. 1/2, 2/3, kecil, besar, itu semua dipanggil qadar. Dalam bahasa tauhid dipanggil ketentuan, taksis. Kita wajib beriman Allah Ta'ala ni bersifat dengan iradat. Qudrat, iradat. Apa makna iradat? Iradat ni maknanya taksis. Allah menentu ke atas hamba-hamba dia. Apa yang berlaku, Tuhan dah tentu pada azali. Termaktub di Lauhil Mahfuz.
Macam kita orang, kita nak mati. Tuhan dah takdir siap dah qadar dah. Bila-bila mati. Cara mati, di mana mati, waktu mati, semua dah ditentukan tu. Itu nama qadar. Ataupun taksis. Tuhan dah tentu siap dah. Pada azali. Dan takluknya tanjizi qadim. Pada azali dah. Lulus benda tu dah. Ditentu oleh Allah Ta'ala. Dan tak boleh diubah. Ketentuan kehidupan kita ni, Tuhan dah tentu siap. Tiba masa ketikanya berlaku. Maka berlaku tu dipanggil khabar. Macam saya ni kan, kematian saya dah ada dah. Tapi dalam bentuk takdir atau qadar. Tuhan dah tentu dah pada azali bila saya nak mati begini-begini. Tiba masa dan ketikanya, maka matilah saya. Mati itu dipanggil qadar. Berlaku tu panggil qadar. Takluk qudrat, tanjizi hadis, tunai baharu. Tak boleh elak. Jadi apa yang berlaku pada kita ni, Tuhan dah tentu pada azali. Bila sampai masa ketikanya, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak benda tu berlaku, Allah kata kun tu berlaku. Muafakat, kudrat dan iradat tu muafakat. Bila muafakat, kita matilah. Kalau matilah, sakit-sakitlah. Senang-senanglah, susah pun susahlah. Jadi apa yang berlaku kepada kita dalam beribadat ni, semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia merupakan yang berlaku tu qadar Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi apa tugas kita? Kita kena redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita redha ke tak redha ke dia tak berlaku. Kalau kita tak redha, azablah tunggu kita. Kalau kita redha, Allah Ta'ala bagi kita pahala yang cukup besar. Ya. Dia. Seperti mana yang Allah berfirman, tuan-tuan sekalian. Man lam yasbir ala bala'i. Man lam yasbir ala bala'i. Man lam yasbir ala qada'i. Man lam yashkur ala ni'ama'i. Fattaqiz ilahan siwa'i. Siapa tak reda kata aku, tak sabar bala aku, tak syukur nikmat aku, pergi cari Tuhan lain selain daripada aku. Makna Tuhan marah. Jadi kita wajib reda terhadap apa yang ditimpakan ke atas kita. Sama ada manis atau pahit, senang atau susah, sakit atau sihat, untung atau rugi. Semua ni takdir Allah. Bila berlaku dipanggil qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita redha. Hang redha tak redha kena juga. Ya. Dulu tuan-tuan, masa dululah. Kita kecil-kecil. Zaman dululah. Di tempat saya macam cuti macam Kedah juga. Tahun 59 saya rejah satu. Cuti hari Jumaat dengan Sabtu. Hari Khamis tu kita ada pembarisan. Bila ada pembarisan, cikgu bagi taklimat. Murid-murid, besok kita semua akan cuti. Cikgu dah cek tengok, ni, kola baju kamu ni semua hitam. Kamu banyak daki. Cikgu nak hari Ahad ni datang ke sekolah, daki tak ada, daki bersih. Siapa ada daki di tengkuk dia, 3 rotan. Habis nak buat guna. Balik rumah jumpa mak. Ambil tu pot. Bukan mak kita goreng ikan tu. Minyak tak habis tu dia bolam pot. Pot tu bawa jumpa mak. Dengan pulak sabut. Mak, awak sidik. Tengkuk mak oi. Esok cikgu nak tengok tengkuk. Mak kita pun celuplah pulak sabut tu dalam pot minyak nyok tu. Dia tengihlah laki kita tu.
Kalau kita tahan, apa dapat? Kalau kita tahan, sabar sikit, sakit-sakit lah tapi tertahan, tengkok kita pun cuci, pergi sekolah, tak kena rotan. Ya. Kalau kita tak sabar, mak tanya kita menjerit, mak bagi menampak. Mak bagi menampak, di sana besok pergi sekolah, rotan kena 3 rotan. 2 kali kena. Mak bagi penampak, makna kata, rotan pun kena. Gitulah ibarat tuan-tuan sekalian. Allah uji kita dengan kesusahan dan kesenangan. Ada berjaya, ada tak berjaya. Bila Allah uji kita dengan khabar yang Tuhan, yang kita tak apa nak selesa, kita menyerit, kita mengadu. Bila kita menyerit, kita mengadu susah hati, kita yang sakit. Balik akhirat besok, Tuhan bagi habuan lagi. Mau tak mau, baik kita sabar. Di sini jiwa kita tenang. Di akhirat besok, insya-Allah terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita nak bercakap pasal qada, apa yang diturunkan oleh Allah Taala kepada kita. Biasalah tuan-tuan. Dalam perjuangan ni, buat kerja ibadat, ujian banyak. Ujian ni tuan-tuan sekalian, dia banyak mengajak kita. Ada 2 jalan. Wa hadaina gun najdain. Kami bentang kamu 2 jalan. Satu jalan lebuh raya. Straight. Sampai Johor Bahru tu straight. Mudah tak memandu? Sebelah 2 lorong, jalan luas. Lari laju pun boleh. Jalan elok. Itu jalan lebuh raya, utara selatan. Kalau saya masuk daripada Takat Jerin tu, tuju ke Johor Bahru, satu terpek lek pun tak ada. Sampai Johor Bahru, baru bayar tol. Terpek lek pun tak ada. Habis kalau kita ikut jalan lama, macam-macam berubah. Berlambat-lambat terpek lek. Kono pula tajam-tajam. Tak lagi pula lembu lintas jalan, kambing lintas jalan. Macam-macam lintas jalan. Telekoh tajam lah apalah. Kita makna kata sentiasa bawa kereta ni, tambah kereta kita pula manual, tak lagi tekan minyak, tekan kelas, masuk gear, tekan brake. Susah nak jalan lama ni. Susah lah kan. Walaupun jalan lama ni susah, tapi kalau kita kerap ikut jalan lama, kita akan jadi pemandu yang mahir. Pemandu yang mahir. Ya. Bila ikut jalan baru, duduk taruh tu, terus tak tukar dia apa pun. Sebab tu orang tua dulu kita mahir hidup. Saya duduk bayang tuan, kalau lah takdir Allah Ta'ala berlaku perang di Malaysia. Nombor 1, elektrik putih. Potong elektrik, hamba boleh hidup. Kipas tak ada, aircon tak ada. Kita hidup dulu, aircon tak ada, kipas tak ada, boleh hidup elok apa? Lah, ni tak ada kipas, tak boleh duduk. Malam elektrik putih, habis anak-anak semua makin semua terhidup, panas kipas. Padahal kita hidup pada kecil sampai ketua, tak ada kipas pun. Di kampung tu, elektrik pun tak ada. Ni tak ada elektrik, mesin basuh, tak boleh beroperasi. Tu dia orang betina pula nak kena tenyih baju. Tak? Susah. Rupanya hidup senang ni menjadikan kita ni manja lebih. Buat pasal. Saya duduk bayar pula. Bila jadi perang tu tuan, ayak tak ada. Ada ayak takut roboh racun dalam ayak tu. Baik tak ada ayak. Pakai ayak telaga. Telaga pun tak ada. Ada ayak apa? Biasa jadi tuan-tuan, di mana Sungai Siput tu? 10 anak orang asli. Balik sekolah, tak sampai ke rumah. Mak mereka tunggu, tak ada. Pergi sekolah pun tak ada. Cikgu kata, anak mereka dah balik. Sekolah tak ada, di rumah pun tak ada. Pakat cari ya. Polis cari, bomba cari, askar cari, orang kampung cari. 10 hari baru jumpa tu kan. Hidup elok kan. Bayangkan anak kita kalau 10 hari masuk hutan tak jumpa.
Anak kita bakal ayak kowe. Kowe. Minum ayak sungai tak perut. Minum ayak sungai tak boleh. Dia makan burger. Ni nak makan pucuk kayu. Pucuk daun. Mana boleh? Rupanya dengan ujian kesusahan budak-budak ni. Dia berdaya tahan. Ada hikmah dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita macam-macam. Tenang, susah, sihat, sakit. Ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'at wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'at wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Terkadang kata Allah Ta'ala, yang kamu benci itu, sesuatu yang kamu benci. Wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang kamu suka buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Kita tak tahu. Hikmah di sebalik ujian-ujian hidup Allah Ta'ala ke atas kita. Berbagai-bagai qada yang Allah timpa ke atas kita. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ini ada hikmah di sebalik apa yang Tuhan lakukan ke atas kita atau qada ke atas kita. Berkaitan dengan arid yang ketiga ini, berbagai-bagai qada menimpa kita. Wa innama kifayatuhu fi ridha bihi. Dan sesungguhnya memadailah bila kita berdepan dengan berbagai-bagai qada Allah Ta'ala ni, kita redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan qada Allah. Apa yang Allah timpa tu kita redha. Karena kita berbaik sangka dengan Allah. Di sebalik qada Allah Ta'ala tu ada hikmahnya ke atas kita. Ya. Kawan saya, tuan-tuan, dia ada 3 anak. Anak nombor 1 cerdik, bukan main. Nombor 2 pun cerdik. Periksa nombor 1 boleh sekolah. Nombor 3 dia bodoh lah. Merah. Nombor 3 tu merah saja. Kalau ramai rumah dia cerita anak nombor 1, nombor 2. Abang hantar periksa kali ni nombor 1 lagi. Adik pun serupa. Duk puji adik dengan abang. Yang nombor 3 tak masuk lah. Tak lulus. Budak pun besar. Yang nombor 1, nombor 2 ni pergi universiti. Buat PhD ni luar negara. Kerajaan bagi scholarship. Balik kerja besar di Putrajaya. Dia tak saya. Adik nombor 3, aku hantar dia 6 dia kata. Duk periksa, duk merah. Buat beli duit. Yang jenam ni kerja apa? Kerja kelang. Kelang dekat pekan rumah dia tu. Kahwin pun dengan orang kerja kelang. Yang nombor 1, nombor 2 tu kerja besar. Nak balik rumah pun tak ada. Raya-raya pun main balik sat-sat dia. Kerja banyak. Yang duk ada tunggu ni yang kerja kelang ni. Lama-lama tu kan. Yang isteri ni kena kecil manis. Yang suami ni kena stroke. Dua atas kursi roda. Dua-dua atas kursi roda. Lepas tu satu hari dia kata, dia tampak anak dia balik. Teksi masuk halaman rumah. Keluar-keluar tengok anak dia bawa beg besar. Ingat isteri dia. Awak mat? Tak tahu lama kami duduk fikir malam-malaman tak lepas. Telan tak lepas. Awak? Dah lah tengok mak nampak lah. Duduk atas kursi roda, duduk sakit. Nak makan macam mana, nak mandi macam mana, nak berak lagu mana. Lama kami akhirnya buat keputusan berhenti kerja dua-dua. Nak main tunggu mak nampak. Lagi mak nampak mati bilik ayam. Lagi dah Tuhan pula. Mak dia kata apa? Mujuk bodoh dulu mat. Kalau orang cerdik, kami 2 orang ni mati bilik ayam. Mak rupanya bodoh bagus. Kita ada ingat bodoh ni. Tak. Maksudnya tak pandai rupanya ada hikmat Allah jadi kalau gitu. Kan? Bila kita faham benda ni tak faham. Jiwa kita tenang. Kalau kita tak faham, kita memberontak. Pasal apa orang tu senang? Pasal apa orang tu susah? Kenapa mereka sakit? Aku saja sakit, mereka tak sakit. Bukan macam tu. Itu dia.
Jadi berhadapan dengan berbagai qada ni jangan sampai mengganggu ibadat kita. Maka kata Imam Ghazali, wa alaika an tarda bi qada'illahi azza wa jalla. Maka wajiblah atas engkau bahawa redha dengan qada yang ditentukan oleh Allah ke atas kita. Redha ni makna suka hati. Terima dengan tenang apa-apa saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka terkenal orang yang redha dengan Allah taala. Ruk'an sujadan ya bertahun fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sentiasa rukuk dan sujud menyembah Allah taala itu. Dan mereka itu makna mereka sentiasa dalam redha Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah. Apa redha? Pertama kita redha dengan hukum hakam Allah. Kita terima yang Tuhan suruh tu. Perintah-perintah wajib dan sunat. Kita terima. Kerana kita yakin apa saja yang Tuhan perintah kita baik untuk kita. Inna syari'ata kullaha masalih. Sesungguhnya syariat Allah Ta'ala itu semuanya maslahah baik untuk kita. Tak ada satu perintah Allah yang merugikan kita. Semua untungkan kita. Baik untuk kita dunia dan akhirat. Kena faham begitu. Tak ada satu larangan Allah. Melainkan kalau kita buat larangan Allah, yang rosaknya kita dunia dan akhirat. Kita tinggal larangan Allah, baiknya kita dunia dan akhirat. Kita faham begitu. Sebab itu kita kata, raditu billahi rabba wabil Islam dina. Aku redha Allah Ta'ala Tuhan aku dan aku redha Islam agama aku. Redha ni berlapang dada, terima dengan suka apa saja syariat perintah Allah ke atas kita. Yang kedua, kita redha dengan qada Allah yang kena ke atas kita dalam hidup kita ni. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit. Kalau tak boleh redha, paling kurang sabar. Redha ni tinggi makam dia. Bila kena tenang jiwa. Sabar ni kena sakit, tahan sakit. Tapi taklah sampai lah. Kata pelik-pelik kat Tuhan tu. Tapi hati kita tu tahan dengan penuh kesakitan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tak dapat redha, paling kurang kita sabar. Tinggi makam redha ni tinggi. Pasal apa kita nak redha akan qada Allah Ta'ala tu? Wa zalika li amrain. Kerana dia ada dua sebab. Ya, ada dua sebab. Ahaduhuma, sebab yang pertama kenapa kita kena redha akan qada Allah Ta'ala. Pertamanya, at-tafarrugu lil ibadati. Supaya kamu selesa dalam nak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jiwa kita tenang, mudah buat ibadat. Kalau kita tak redha, kepala kita bercelaru. Awak aku kena, orang lain tak kena. Kalau aku, mengganggu ibadat kita. Payah nak fokus kepada ibadat. Kadang-kadang sembahyang asar sampai 6 rakaat. 6 rakaat. Hati terlalu susah. 6 terus. Aku ni baca Fatihah ke tak lagi tak? Ulang balik lagi. Tak tahulah. Ambil wudu. Aku ni dah basuh kaki. Muka basuh ke tak lagi tak? Bila fikiran berserabut, memang tak boleh fokus kepada ibadat. Hang tak usahlah. Hang orang alim lagu mana pun. Bila main masalah tu tuan sekalian, kalau kita tak selesai betul-betul, dia ceramah, dia lupa ayat Quran tu. Ayat Quran tak main, hadis lupa. Banyak terjadi bercelaru. Kerja dia tak boleh fokus. Tak boleh bagi tumpuan. Bila kita ni, makna kata, tidak tenang jiwa. Jadi, sebab yang pertama, at-tafarrugu bil ibadah. Supaya kamu selesa nak buat ibadat. Belajar redha dengan Allah Ta'ala. Hukum Allah.
Apa yang berlaku kepada nak balik ke mana dah takdir Allah. Aku terima sajalah. Cakap senang lah. Tapi yang kena teruk lah kan. Buat bendang tuan. Padi elok semua dah. 2 minggu lagi nak tuai. Mai pula ribut. Dia pukul tu ranak padi tu. Tembah bumi. Nak ambil dengan mesin tak dapat ambil. Nampak lagu mana? Kalau tak redha, buat lagu ni. Yang ribut ni pemain tempat lagu siapa? Pilih tempat mana dah. Dia mula bercelaru. Tapi kalau fikir, nampak guna dia takdir Allah Ta'ala. Aku terimalah, aku hamba dia. Rezeki secupak juga tak jadi sekatang. Itu punca demai tu. Tanda redha, dia ucap macam tu. Tidak dia jadi tak tenang. Dia marah mak tanah, marah. Semua ada marah. Anak dia marah, bini dia ada marah. Semua ada marah. Jadi bercelaru hidup. Jadi supaya kita selesa boleh buat ibadat, kita kena makna redha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaka, kerana sesungguhnya iza lam tarda bil qada'i, bila kamu tidak redha dengan qada Allah Ta'ala tu, fatakuna mahmuman, maka jadilah kamu tu orang yang berduka cita. Mendengung. Aduh melengung, tak sana melengung sini. Masyghul al-qalbi, dan masyghul berbimbang hati itu abada, selama-lama. Hati duk susah hati. Cakap pun tak apa bercakap lah. Tanya pun tak berjawab. Tengah melengung. Apa-apa dah tak boleh buat. Tambah nak ibadat. Langsung dah tak boleh dah. Pasal apa? Bi'annahu, kerana sungguhnya lima kana kaza wa lima za yakunu kaza. Kerana dia kata apa? Kalau aku tak buat pun bagus. Kalau begitu begini. Dia bagi macam-macam sebab. Kalau aku tak pergi pun tak apa. Tadi ni kalau aku tak bawa kereta pun tak accident. Kalau aku duduk rumah pun bagus. Ada mula begitu begini. Dia jadi kalau banyak sangat. Silap aku. Dia dah. Tapi kalau orang yang redha kepada Allah, dia terus ke hadapan, move on. Terus tak apalah nak baca mana. Hari ni rugi, esok untung. Saya dulu tuan-tuan, saya kena abang daerah di Pokok Sena. Dia duduk setahun situ. Benda kawan bawa saya pergi melawat satu kebun. Tanah ni luas, berapa ekar luas. Milik apa, Pak Ya Jonit punya sekolah tu, panggil apa tu? Dia ada tanah depa, kebun depa di apa dekat Pokok Sena tu luas. Satu orang ni dia ambil kontrak, dia tolak tanah tu, lepas tu dia tanam pokok sawit. Antara pokok sawit nak besar, dia tanam temikai celah-celah tu. Luas, tuan-tuan tengok luas temikai tu. Lepas tu tuan-tuan masa sepi tu, dia tengah duduk sibuk meracun. Apalah Ustaz tu nak baca mana Ustaz, dia kata saya. Awal, semalam saja bulat serang temikai tu. Dia cucuk bungkuk temikai kan, dia cucuk dengan temikai tu, cucuk. Semalam je habis, luas tu 20 ekar, semua kena. Kalau tak kena apa nama cucuk apa bulat tu, biasanya dia kata dia jual sebiji RM8. Sebiji tu jadi RM8 dia jual. Dengan sebab kena cucuk tu mungkin jatuh harga jadi RM1 lah. Sebiji lari RM7. Kalau dah beribu-ribu biji, berapa puluh ribu dia rugi semalam. Dia kata saya nak baca satu takdir tu. Dia untung selalu. Sekali tu rugi okey juga dia lah. Kita kalau duk untung semua lupa Tuhan, dia kata. Oh, dia ajak saya pula. Orang berpegang pada takdir.
Hang merengek ke, hang duka cita ke, dah kena cucuk dah. Ada sebab lupa dah. Jadi terima. Kan? Sabar dengan qada Allah Ta'ala ni. InsyaAllah Tuhan akan ganti yang lebih baik kepada kita. Itu dia. Jadi, apabila kita tidak redha qada Allah, kalaulah itu, kalaulah nu, kalaulah ni. Jadi banyak sangat kalau dia. Kan? فَإِذَا اشْتَغَلَ الْقَلْبُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْهُمُومِ, maka apabila istighal al-qalbi, apabila makna kata hati kita berbimbang-bimbang, kan? Begitu begini, bisyai'in, dengan sesuatu, min hadhil humum, dengan ini duka cita. Kita duk sibuk, duk fikir pasal benda yang berlaku kat atas kita ni. Kaifa yatafarragu lil ibadah. Bagaimanalah kita nak ibadat, nak selesa beribadat. Bila fikiran kita fikir macam-macam, kita tak boleh fokus kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Iz laisa laka illa qalbun wahidun. Kerana tidak ada bagi engkau melainkan hati yang satu. Kita ada hati yang satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbi baina, ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan dua hati satu dada. Satu dada ni dalam ni satu hati je ada. Jantung, hati ni jantung lah. Satu jantung, satu hati. Bila hati ni berbimbang-bimbang makna dengan benda yang kena kat kita, kita tak boleh bagi tumpuan pada ibadat. Buatlah apa pun. Hafal Quran. Kena betul-betul tak ada masalah. Bila ada masalah apa, memang tak boleh hafal Quran. Menuntut ilmu pun macam tu. Ibadat pun macam tu. Mesti kita fokus. Nak fokus, mesti kosongkan hati daripada segala masalah. Bila kita fikir macam-macam, memang tak boleh buat kerja. Kan? Ni macam ni. Apa kita punya apa? Kita punya cawan ni. Ni mulut gelas. Mulut gelas ya. Dia ada dua bola. Bola yang muat mulutnya ni. Satu bola putih, satu bola hitam. Kita letak bola putih, bola hitam tak boleh masuk. Bila kita letak bola hitam, bola putih tak boleh masuk dalam mulut ni. Begitulah hati kita, tuan. Bila dah masuk berserabut macam-macam, memang payah nak beribadat kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Melihat Allah ni, pandang Allah dengan mata hati, bukan mata kepala. Dengan mata kepala tak nampak Tuhan. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan boleh melihat Tuhan kamu, melainkan kamu mati. Mati baru boleh melihat Tuhan. Di dunia ni tak boleh. Habis pasal apa Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarahu? Kamu beribadat seolah-olah melihat Tuhan, melihat Allah. Melihat Allah dengan pandangan mata hati, namanya musyahadah. Musyahadah, syuhud hati itu kurang-kurangnya kita pandang di hati ibadat yang kita buat ni semata-mata pertolongan daripada Allah. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Perasaan hati Allah duk tengok kita ibadat tu namanya muraqabah. Musyahadah, muraqabah tak boleh tuan-tuan kalau hati kita bersabut. Macam-macam kita duk ingat ni kalaulah. Bayar pun 8 rakaat, macam mana nak fokus pandang hati kepada Allah. Jadi hati kita satu. Bila hati ni ingat yang lain, susah hati dengan yang lain, tak dapatlah kita nak tumpukan hati kita tu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad mala'tahu minal humum. Dan sesungguhnya mala'tahu, dipenuhi hati kita ni minal humum, dengan sebab duka cita. Hati ni dah penuh berserabut dengan duka cita. Mana nak ingat Allah
wa ta'ala. Memang tak boleh ingat lah. Jadi tak kena kosongkan hati daripada sesuatu. Baru kita boleh tumpu ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana wa ma yakunu min amri dunya. Dia. Wa ma kana wa ma yakunu. Maka kita kan hati kita ni penuh lah. Makna kata adakah, tak adakah, semua ini sama ada yang dah ada, yang tidak ada daripada urusan dunia. Dia bersabut dengan urusan dunia. Akibat ujian Allah ke atas kita dengan sebab berbagai-bagai qada ni, kita pun duk ingat sana, ingat sini, maka tak dapatlah kita nak tumpu hati kepada Allah Ta'ala. Bila hati dah penuh dengan kedukacitaan susah hati ni, wa ayyu maudi'in baqiya fi zikrillah Ta'ala. Wa ayyu, bagaimana pula? Betapa maudi'in, makna kata tempat, baqiya fihi zikrillah, padanya untuk kita berzikir kepada Allah. Bila hati ini penuh dengan bersabut, mana tempat kita nak ingat, nak isi untuk mengingati Allah, nak berzikir akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dah tak ada lah. Penuh dengan susah hati sampai tak ada ruang untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Wali ibadatihi, dan juga beribadat kepadanya. Wa fikril akhirah, dan untuk kita fikir pasal akhirat. Dah penuh dengan bersabut dengan masalah dunia, dengan berbagai-bagai qada yang telah letakkan kita, hingga tak ada ruang untuk kita berzikir, ingat kepada Allah, dan beribadat kepada Allah, dan berfikir dalam soal-soal akhirat. Ibadat ni kena sentiasa ingat Tuhan, kena sentiasa ingat akhirat, baru datang khusyuk. Tapi bila hati bersabut, nak khusyuk macam mana? Kan? Ini. Sebab itu, kita belajarlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Ta'ala, akan makna kata kita membawa hati kita mengingati Allah apabila kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad sadaqa Syaqiqun rahimahullah haitsu qala, dan sesungguhnya Syaqiq Al-Baqi rahimahullah ta'ala sekira-kira dia berkata, ini nasihat seorang ulama. Qala, kata dia, inna hasatal umuril madiyah, sesungguhnya menyesal dalam perkara-perkara yang telah lalu. Benda yang lalu berlaku dekat kita, kalau aku tak pi pun tak jadi. Silap aku pi. Benda dah berlaku, kita duk menyesal pasal kita pi. Padahal perbuatan kita tu tak adalah menyalahi syariat. Kita nak pi kedai, beli beras sekampit, salah ke? Tak salah. Jalan kaki main motor langgar kita, masuk hospital. Kalau aku tak pi pun tak kena. Duk menyesal benda yang telah berlaku. Bukan kita pergi tempat maksiat. Pergi tempat maksiat kita menyesal lah. Itu kena menyesal lah. Kita nak pergi masjid, nak sembahyang Jumaat. Kata orang langgar kita motor. Kalau aku tak pergi bayar lohok di rumah pun tak apa. Weh, mana boleh cakap begitu? Kita nak buat apa-apa, kita pastikan apa yang kita akan buat ni tak bercanggah dengan syariat. Bila berlaku, serah kat Tuhan. Takdir. Nak buat macam mana? Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila dah kamu berazam, serahlah pada Allah Ta'ala. Kita nak pergi kerja, memang kita kerja. Kerja kita tu pula, kerja tak ada bercanggah dengan syariat. Niaga buka warung, niaga tepi jalan, atau ambil upah kerja ni. Nak cari rezeki untuk anak isteri kita. Lepas pun berlaku kemalangan. Terima lah macam mana. So, kita tak ada buat benda yang bercanggah dengan syariat. Takdir Allah, Tuhan nak uji aku. Raita qada Allah. Sebab tu, kita tak payah nak duk menyesal. Kalau aku tak pergi kerja pun tak apa. Tak boleh lah macam tu. Jadi orang yang duk menyesal dengan
benda yang dah berlaku. Wa tadbiral atiyah, maka makna dia tadbir pula benda yang akan datang. Yang datang ni aku nak buat lagu ni, buat ni. Oh, macam-macam. Rancangan dia banyak sangat. Dan dia menyelesaikan apa yang berlaku. Qad zahabat bi barakati sa'atika hazi. Kata Syaqib, dia kata ini semua telah menyebabkan hilang keberkatan saat kamu, masa kamu hilang berkat. Patut masa tu kita istighfar. Masa tu kita guna untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Kita guna untuk berzikir. Kita baca Quran. Kita buat ibadat masa tu. Tapi oleh kerana kita tak boleh redha dengan hukum, dengan kejadian, dengan ketentuan Allah ke atas kita, kita habis masa kita fikir benda yang tak tentu arah. 2-3 jam melenggu. Mangkit, melenggu makan, tak lalu. Duduk, sembang pun tak mau. Habis berkat hidup dengan sebab kita tak redha dengan apa yang Tuhan tentukan ke atas kita. Kalau kita redha, nak baca mana? Dah kemalangan, kita ubatlah. Kan? Nak buat mana? Redha Allah Ta'ala, mengulat Allah. Kifarat dosa. Ni mungkin aksiden ni, Allah nak kifaratkan dosa aku banyak. Kita terima dengan tenang, kita berpositif terhadap apa-apa yang berlaku ke atas kita. Ya. Jadi apa yang berlaku atas kita ni banyak hikmah. Asyaddan nasi bala'il anbiya summal ulama fal amsalu summal amsalu. Orang yang paling teruk menerima ujian ialah para anbiya, nabi-nabi. Summal ulama, kemudian ulama yang ikut nabi. Fal amsalu summal amsalu, dan kemudian orang semisalan macam nabi, semisalan macam ulama. Jadi mereka ni lah banyak ujian. Allah uji mereka, Allah sayang kat mereka. Iza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah kasih satu kaum, Allah uji mereka. Mungkin Allah nak bagi hadiah kat mereka, bagi anugerah, sabar kat mereka, redha kat mereka. Kan? Kita tengok Nabi-Nabi. Yang paling hebat Nabi-Nabi mana dia? Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Nabi ni paling teruk menerima ujian. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasih Allah. Allah uji mereka. Kan? Allah uji mereka hebat. Nabi bawa mati duduk dalam perut mak lagi. Kemudian dia kecil, mak dia pula mati. Bila Tok Wan nak tumpang kasih Tok Wan pun mati. Ditakdir pula dibelah oleh Abu Talib. Abu Talib pula orang susah. Anak ramai. Tuhan dah tentukan yang nak belah Nabi ni Abu Talib. Bukan Abu Lahab. Abu Lahab harta banyak. Sayyidina Abbas, pak Melaka Nabi pun kaya-raya juga. Tapi Allah takdirkan Nabi dibelah oleh Abu Talib yang susah tu. Hikmah di sebalik ujian-ujian tu. Rupanya nak lantik, nak angkat orang hebat, mesti melalui hidup kesusahan. Bila dia hidup susah, dia berdaya tahan. Berdaya tahan. Jangan sampai kata Ustaz Patah luka BP di embusan bayu, luka jari di lirisan sutera. Faham tak? Bayu ni lembut, kena sejuk ya. Tapi orang tak daya tahan, terkopak pipi tu, kena bayu. Sutera ni lembut. Tapi kerana kita tak ada daya tahan, didik jari, jari boleh berdarah. Jangan macam tu. Mungkin kesusahan yang Allah tipu pada kita, untuk mana kata, supaya kita mampu bertahan dengan kehidupan-kehidupan di masa depan. Sebab tu Imam Ghazali kata, jangan kamu biasakan anak kamu tidur di makna tilam-tilam yang empuk. Nanti kita tak tahu, kita boleh tampung anak kita, tapi kita mati. Macam mana dia nak hidup dalam dunia yang ada pada hari ini?
yang penuh dengan cabaran dan kesusahan. Jadi dia mesti berdaya tahan. Ujian-ujian tu menjadikan dia berdaya tahan. Itu dia. Itu yang pertama. Jadi kita buatlah kesimpulan malam ni tuan-tuan sekalian. Aqabatul awarid. Yang ketiga ni iaitu berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengaji aja, belajar aja, tapi bila kena kat kita. Bersatu kita ingat ini makna kata Allah dah tentukan berlaku kat atas aku. Pertama kita kena terima. Yang kedua makna kata kita kena belajar. Kita belajar redha. Kita mengaji ilmu tauhid, masa inilah yang kita makna apa? Kita nak praktikkan. Yang kita kata Tuhan bersifat iradat. Iradat ni berkehendak. Apa makna berkehendak? Taksis. Tuhan telah menentukan terhadap hamba-hambanya, makhluknya pada azali lagi. Macam saya bercakap malam ni, Tuhan dah takdir dah. Tuhan dah makna taksis, tentukan, tertulis dah pada azali. Apa saya nak cakap, semua dah ditakdirkan dah. Saya duduk tahun ni, semua tuan-tuan duduk situ. Ni bukan boleh ulang balik ni. Esok nak ulang boleh dah ulang. Saya main balik esok, saya baca kitab yang sama, tajuk yang sama, tuan-tuan duduk tempat yang sama. Boleh tak? Kasut pun masuk pintu, letak tempat yang sama. Macam hari ni juga. Agak boleh tak? Keluar tak lagi pun sama. Kereta parking tempat sama. Tak mau jadi dia tuan-tuan. Yang esok telah ditakdir pada azali untuk esok. Yang hari ni untuk hari ni. Jangan kata di masjid ni, di rumah kita lah. Tidur malam ni, bantai ni, sini, cadar dia semua. Selipar dia beri, gigi, ubat gigi. Esok ulang balik lagu tu. Boleh tak? Tak mau jadi dia. Tak jadi dia. Sebab yang esok dah ditakdir untuk esok. Yang hari ni ditakdirkan untuk hari ni. Semua dah Tuhan tentukan pada azali. Bila berlaku tu, itu nama qada. Jadi bila kita buat ibadat ni tuan, macam-macam lah ujian Allah Ta'ala datang kepada kita. Allah nak uji iman kita. Hasiban lazina Allah sebut dalam Quran, apakah Allah Ta'ala membiarkan kamu berkata kamu beriman, sedangkan kamu tak diuji? Allah uji kita untuk membuktikan apakah kita ni sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajarlah redha tuan-tuan. Kalau tak boleh redha, paling kurang kita sabar. Sabar hati ni bergelora juga, tapi tak sampailah menghalang ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap konsisten ibadat kita kepada Allah walaupun Allah Taala mendatangkan ujian-ujian ke atas kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Tuhan redha dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebelum saya berunduk ni ada satu permintaan kita baca doa selamat. Jadi itu imam kita nak pergi umrah. Mudah-mudahan Allah Taala anugerah dia umrah yang makbulah. Sebelum kita berdoa tu, saya nak maklum sikit pada tuan-tuan yang sekalian. Siapa yang biasa pergi, saya rasa Husna Petani pun ada pergi pondok saya di Pulau Pangkok. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelum Covid dulu, saya gerakkan makna kata kerja-kerja membina satu komplek pendidikan di Pulau Pangkok di atas tanah wakaf, tanah arwah mak pak saya, atas tujuan adik-beradik dijadikan sebagai wakaf pendidikan lah untuk buat madrasah, buah madrasah tahfiz dan juga pondok di Pulau Pangkok itu. Atas tanah lebih kurang 2 ekar. Jadi tuan-tuan sekalian, kita buatlah. Alhamdulillah, saya ingat tak tahu berapa lama dah. Mungkin masa 5-6 tahun dah. Covid 5 tahun dah. 5 tahun, 6 tahun dah. No? Tengah-tengah buat tuan-tuan, mai Covid. Kita berhenti projek tu. Lepas Covid, sambung balik. Alhamdulillah hari ni, boleh katakan hampir-hampir siap sepenuhnya lah. Tinggal sikit-sikit lagi. Kemudian tuan-tuan, Pulau Pangkok ni untuk mengetahui tuan-tuan,
kos pembinaan memang tinggi sungguh. Kadang-kadang sampai 3 kali ganda daripada kita buat di luar ni. Barang-barang dia 2-3 kali ganda mahal. Upah dia pun cukup mahal. Lepas tu alhamdulillah dengan izin Allah dah hampir siap-siap lah. Boleh kata boleh siap dah. Cuma pagar nak pasang pagar sikit lagi. Dia ada dalam komplek tu 6 biji rumah guru. Kemudian tu dia ada asrama dan juga kelas. Sebelahnya tu ada kantin. Ada sebuah surau. Surau tu keluasan dia 50 kaki kali 60 kaki. Besar tuan. Besar. Lalu pemuda-pemuda ni yang duk naik motor laju-laju ni, motor besar. Dia pemain ramai-ramai. Buat program situ. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian ada pula kita buat tandas pun besar juga. Kemudian ada store, ada pejabat, ada rumah tempat jagalah. Kemudian untuk menampung pengajian di situ, saya buat homestay 2 biji dan 13 biji chalet. Jadi pendapatan situ kita gunakan bayar gaji guru dan makan budak-budak. Jadi kontraktor tuan-tuan bentang kira-kira pada saya semalam saya pergi Pulau Bangkok. Barang semua kita beli. Ni upah. Keseluruhan bangunan tu jumlahnya tuan-tuan sekalian upahnya kira-kira 800,000 lebih. Dan kita dah bayar 600,000 lah. Pelan-pelan 10,000, 20,000 kita bagi. Jumlah yang kita dah bayar ada 600,000 lebih. Masih tertunggak 180,000 lebih. Tunggakan dia. Dia bincang-bincang dengan tukang. Saya kata macam ni lah. Boleh tak saya bayar cara ansur? Sebulan 10,000. Dia kata dia. Dia kata insyaAllah boleh. Dia saya duduk fikir minta Allah Ta'ala tunjukkan panduan kat saya macam mana nak menyelesaikan hutang ni. Kalau boleh saya nak hutang-hutang ni biarlah sesuai masa saya hidup. Kalau saya dah tak ada esok, dia jadi masalah pula. Jadi saya bercadang tuan sekalian. Di mana-mana saya mengajak. Saya mengajak lebih kurang kalau kuliah maghrib sebulan, sepanjang bulan tu kalau 31 hari ada kuliah. Kalau 30 lah. Maknanya 30 hari saya mengajak setiap hari. Lepas tu ditambah lagi kuliah subuh. Kuliah subuh pun saya ingat dekat campur kuliah duha 10 atau 15 kuliah tambah. Jadi ada 45 hari. Jadi saya bercadang nak minta komitmen lah daripada yang mengaji dengan saya. Kan? Mudah-mudahan boleh bagi sikit komitmen menyelesaikan hutang ni dengan menyumbang kepada saya RM10 sebulan. Yang mampu lah, tak mampu tak payahlah. Yang mampu tu minta komitmen sebulan RM10. Kalau saya dapat ada 1,000 orang, mudahlah mana insyaAllah. Saya mendapat sebulan RM10,000 untuk menyelesaikan baki-baki hutang kepada kontraktor yang telah menyelesaikan kerja-kerja mereka dalam komplek pendidikan di Pulau Bangkok tu. Jadi kalau tuan-tuan berkelapangan lepas ke Pulau Bangkok, tuan-tuan sekalian, carilah Teluk Nipah. Belah ujung sekali Teluk Nipah tu, tuan-tuan nampaklah signboard Madrasah An-Nur. Masuk dalam tu sikit, ada pondok saya. Tak jauh daripada pantai. Kemudian tu, dia ada dalam tu budak mengaji apa semua lah, insyaAllah. Jadi itulah mana hasrat saya pada tuan-tuan sekalian yang berkemampuan, yang berkeinginan untuk membantu menyelesaikan hutang ni semua ni, budak memberi komitmen sebulan RM10 insyaAllah. Jadi benda ni berat tuan-tuan. Tapi kalau dibuat secara ramai-ramai, dia lebih mudah dan menyenangkan insyaAllah. Itulah harapan saya tuan. Kerana saya harap sungguh-sungguh sebelum Allah menjemput saya, kalau boleh biarlah benda ni selesai sebelum dijemput, sebelum saya pergi. Ya, mudah-mudahan menjadi harta wakaf kita semualah, menjadi sedekatun jariyatun. Sedekah yang mengalir. Ibarat air sungai tu, air sungai tu,
Dia turun pada bukit, dia akan cari mana saja tanah rendah, dia akan pergi cari sampai dapat. Begitulah maksud sadaqatun jariyatun. Daripada madrasah tersebut dimanfaatkan, keluar daripada tu pahala-pahalanya, dia akan mencari di mana saja kubur-kubur kita. Walaupun kita dah mati, maka pahala tu akan sampai kepada kita. Dengan berkat mana keikhlasan kita, mana menyumbang daripada kerja-kerja wakaf ni, insya-Allah. Itu lebih kurang makluman daripada saya. Kalau tuan-tuan jumpa kawan-kawan, tolonglah cerita, mana nak tahu. Sama ada tuan-tuan boleh bagi sumbangan dengan setiap kali saya main, tuan-tuan tahu dan tabung tu duit. Ataupun tuan-tuan ambil nombor akaun, tuan-tuan transfer saja pun boleh juga. Ataupun tuan-tuan tembak saja, tang ada dia punya QR tu kan, tembak situ pun boleh. Buatlah macam mana pun, insya-Allah. Asalkan makna kata kita boleh menyelesaikan segala-galanya, insya-Allah. Di mai sama-sama kita berdoa untuk imam kita. Mudah-mudahan dia selamat pergi, selamat balik. Dan pentingnya mudah-mudahan dia dapat mana kata umrah makbulah. Umrah yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pesan saya kepada tu imam kita ni, bila sampai ke pusara Rasulullah, kubur Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afdal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik hidayah kepada manusia seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan tu imam kami bersama isterinya ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada tu imam kami ini umrah makbulah. Mudah-mudahan umrahnya ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.